mungkin cabaran yang harus saya lalui, dan saya kira ialah kita hanya buat apa yang termampu dan terdaya. Ya. Dan mudah-mudahan kalau conscience kita jelas, damir kita jelas, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita. Datuk Seri Azmin Ali, sebelum kita menutup episod yang sangat-sangat istimewa ini, saya rasa dari segi pengisian, dari sejarah dia, dari segi konten dasar policy discussion dan sebagainya, saya ada nak bawa balik kepada PRN ni lah. Dan soalan terakhir daripada saya dan mungkin daripada kami di Keluar Sekejap. Ditakdirkan 12 hari bulan nanti, Perikatan Nasional mempunyai majoriti kerusi di Dewan Undangan Negeri Selangor. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, mungkin InsyaAllah. kita tengok. Tapi ditakdirkan begitu. Siapa akan menghadap Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Kebawah Duli Sultan Selangor untuk mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor? Saya percaya di kalangan pimpinan tertinggi PN sudah ada dalam pemikiran mereka siapa individu yang akan diberikan tanggungjawab yang besar ini, dan sudah pun ada konsensus.